Assalamualaikum. Makcik, saya Fiza daripada Kelantan 4. Saya nak hantar pesanan dan barang daripada anak makcik, Intan. Sekejap lagi saya nak gerak dah. Pakcik ada tak? Pakcik ada. Pakcik. Sedang eloklah dua-dua ada. Kejap lagi saya nak gerak dah ni. Ya? Okey, terima kasih makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jom. Assalamualaikum makcik. Ibu kepada Intan. Saya nak sampaikan pesanan daripada Intan. Selamat hari lahir makcik. Terima kasih. Ni bulu kuning berhias ni, dalam dia ada serunding ayam. Yang ni Intan bagi. Yang ni kalau berat tu tak berat, insya-Allah. Sebab dia kata duduk berdua kan. Ada lagi pesanan dia. Yang ni ada tempat letak. Ini tak boleh. Makcik tak kuat pesanan. Tak kuat. Okey, kat mana saya nak letak? Tak tiba nak kereta tu. Mesti boleh tak? Boleh. Yalah, masuk dah. Masuk makcik kat lampu sikit boleh? Iman ambil regulai dalam tu. Regulai. Oh, okey. Intan bagi. Kita ada Johor Ni hari lahir untuk ibu Yakin tersayang. Tahniah dapat anak yang baik. Okey, ini pun daripada Intan. Oh, pada Intan ni. Makcik buka, lepas tu makcik boleh baca tak? Boleh kalau kasar boleh kan. Atau nak saya bacakan? Boleh kalau tulis kecil. Saya bacakan tak kalau macam ni ya? Kita tak duduk Tak apa. Makcik duduk dah. Makcik boleh duduk. Okey, duduk. Daripada Intan. Okay, saya nak bacakan ya. Assalamualaikum mak dan abah. Semoga mak dan abah sihat sentiasa, gembira selalu dan di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih mak, abah jaga Intan daripada kecil. Intan dewasa. Walaupun Intan bukan darah daging mak abah tak pernah langsung bezakan kasih sayang Intan dengan adik-adik lain. Kasih sayang mak abah berikan tak ternilai harganya. Selagi nyawa di kandung badan, Intan tak akan pernah lupa jasa mak dan abah. Setiap hari, setiap detik Intan